Adakah anak anda mempunyai masalah penyakit kulit seperti ini? Kegatalan, kemerahan di celah-celahan. Mungkinkah anak anda sebenarnya mempunyai masalah eczema? Jom kita ketahui lebih lanjut masalah eczema. Cuma kita nak kenal pasti cara tangani dan pencegahan. Sebelum tu jangan lupa hit like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Syahizad. Hari ini kita akan kupas mengenai masalah eczema, terutamanya pada bayi dan juga kanak-kanak. Jadi, apakah itu eczema? Ramai yang mungkin dah kenal pasti, dan mungkin ada anak-anak mereka sendiri yang ada masalah eczema dan mungkin dah ada pengetahuan yang mendalam mengenai masalah eczema. Jadi, eczema ini adalah penyakit kronik di mana dia dalam kategori yang sama macam penyakit atopi yang lain. Penyakit atopi lain seperti resdung dan juga asma. Jadi eczema ini merupakan penyakit kronik yang berlaku pada kulit yang mana dia boleh menyebabkan simptom seperti kegatalan, kemerahan dan rasa pedih pada kulit. Untuk permukaan kulit yang cerah, biasanya eczema ini dia jadi warna merah dan timbul, dan pada permukaan kulit yang lebih coklat, lebih gelap, biasanya dia akan jadi lebih gelap berbanding dengan warna kulit ataupun mungkin jadi lebih cerah dalam setengah keadaan pada berbanding dengan permukaan kulit. Pada sentuhan dia adalah kering dan juga rasa macam kasar. Jadi macam mana eczema ini boleh berlaku dan kenapa ada setengah orang ada penyakit eczema dan ada orang tak ada penyakit eczema? Jadi dia boleh disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Jadi faktor genetik ni biasanya disebabkan ada sejarah keluarga, ibu atau bapa yang memang dah ada juga penyakit eczema ataupun mungkin penyakit atopi yang lain, resdung dan juga asma. Namun tidak selalunya begitu juga. Ada yang memang tak ada sejarah langsung tapi dapat juga penyakit eczema. Jadi apa yang berlaku dalam kulit pesakit eczema ni? Biasanya dia orang kekurangan protein filaggrin. Filaggrin ni adalah protein yang menghubungkan keratin dan juga sel epithelial. Jadi bila filaggrin ni tak ada, skin break boleh berlaku, terdapat lohong-lohong, lubang-lubang antara kulit ni, dia tak boleh nak pegang each other dengan baik. Jadi seperti kalau kita tengok dinding-dinding rumah tu, batu-batu dia cantik, tapi ada rumah yang dah terbuka, mungkin ada rosak. Jadi lubang-lubang dan kerosakan ini boleh menyebabkan skin barrier tu rosak. Jadi bila skin barrier rosak, jadi kuman dan juga allergen boleh masuk dengan senang. Ini akan boleh menyebabkan masalah eczema. Sebab itulah penggunaan lotion sangat penting dalam kes ini untuk adakan balik skin barrier. Di mana lokasi kebiasaannya eczema ini? Biasanya di kawasan celahan siku, lutut ataupun mungkin di celahan leher, ataupun boleh juga di kedua-dua belah permukaan pipi dan di kawasan sekitar sekiranya eczema itu tidak dikawal dengan baik. Jadi matlamat rawatan untuk masalah eczema ini adalah untuk kita kurangkan kekerapan, flaring, dan juga waktu dia jadi flare dia tak jadi teruk. Ada dua rawatan utama yang biasanya kita nasihati ibu bapa dan minta ibu bapa lakukan dengan penuh komitmen. Satu adalah mengenal pasti faktor-faktor pencetus, triggering factor yang ada pada kanak-kanak. Jadi dia boleh jadi lain, berbeza mengikut individu. Ada kanak-kanak yang dia tak boleh kalau salah guna sabun. Ini memang majority case adalah disebabkan penggunaan sabun ataupun deterjen, ataupun mungkin dalam sabun tu mempunyai bahan-bahan yang alergenik. Nombor dua, disebabkan suhu ataupun cuaca yang panas. Ini pun boleh menyebabkan eczema, flaring ini boleh berlaku. Nombor tiga adalah penggunaan bahan material pakaian yang tidak sesuai. Biasanya kalau pesakit eczema ni, kita minta ibu bapa pakaikan mereka pakaian yang lebih hypoallergenic, yang lembut, yang tidak sensitif pada kulit. Contohnya pakaian seperti cotton, linen, jenis yang bambu macam tu, yang tu sangat bagus untuk pesakit eczema. Selain daripada itu, biasanya sensitif untuk pesakit eczema. Nombor dua dalam aspek rawatan itu ialah penggunaan krim. Krim ni boleh terbahagi kepada dua. Yang utama iaitu krim pelembab emollient, dan yang kedua adalah krim steroid. Jadi krim pelembab ni biasanya ramai yang underutilized, yang kadang-kadang kita bagi banyak tapi ibu bapa tak gunakan dengan baik dan betul-betul. Jadi biasanya kita nasihatkan ibu bapa untuk guna paling kurang minimal 2 kali sehari selepas mandi. Penggunaannya perlu sempurna sehingga menutupi kawasan yang menjadi keradangan, hanya kawasan yang kena eczema tu. Biar menutup, biar tebal sikit. Jadi banyak bentuk emollient ataupun pelembab ni, ada dalam bentuk krim, ada dalam bentuk lotion dan juga bentuk ointment. Yang nombor dua adalah krim steroid. Ramai ibu bapa yang mungkin salah faham mengenai penggunaan krim steroid ni. Ramai yang takut actually dan tak nak guna krim steroid, nak guna yang lebih natural. Yes, kita sangat menyokong kalau ada krim yang lebih baik boleh menggantikan steroid. Namun mainstay treatment untuk waktu dia flaring adalah penggunaan krim steroid. Untuk bayi
yang lebih kecil, keadaan yang lebih kecil, biasanya penggunaan krim steroid yang paling rendah konsentrasi yang paling berkesan. Tapi untuk dewasa dan juga kanak yang lebih berusia, krim yang paling berkesan. Krim ini juga banyak yang underuse. Jadi kita nasihatkan penggunaan banyak 1 FTU ataupun fingertip unit. 1 fingertip unit kita penuhkan krim ini di sini. Ia boleh digunakan untuk 2 permukaan tapak tangan. Biasanya doktor nasihatkan dalam tempoh seminggu ke 2 minggu, dan selepas itu ibu bapa dinasihatkan untuk jumpa balik, dapatkan appointment balik supaya doktor boleh cek balik selepas rawatan steroid macam mana, sama ada doktor akan teruskan ataupun doktor perlu naikkan dos ataupun perlu diberhentikan kerana rawatan itu mencukupi. Jadi ada tak cara-cara yang ibu bapa boleh lakukan di rumah kalau waktu anak tengah merengek, menggaru sebabkan kegatalan, kesakitan disebabkan penyakit eczema ini? Satu, kita menyediakan mandian yang mengandungi diluted bleach seperti Clorox. Memang ramai yang terkejut dengan Clorox boleh ke guna untuk kulit? Yes, kalau kita sediakan dalam keadaan proportion yang betul dengan kandungan air bersih. Dalam satu bathtub tu kita isi dengan air bersih, dan sebanyak mana kita isi tu kita perlu sukat penggunaan bleach tu. Kita sediakan bleach tu dan kita rendam anak selama 10 minit. Ia berfungsi, sebenarnya kandungan dia berfungsi untuk mematikan kuman yang ada pada permukaan kulit anak-anak. Ini telah menunjukkan dan banyak kajian boleh mengurangkan tahap kegatalan dan kesakitan yang disebabkan flaring eczema ini. Nombor 2 adalah penggunaan balutan lembap ataupun wet wraps. Wet wraps ni kita biasanya nasihat ibu bapa selepas mandi, lepas pakai lotion, sediakan satu kain yang sudah kita basahkan, lembapkan, tapi bukan yang jenis menitik. Jadi yang lembap ni kita balut pada permukaan yang gatal itu, kemudian balut lagi sekali dengan balutan yang kering untuk mengurangkan rasa pedih, rasa sakit dan gatal. Ini bagi cooling effect pada kanak yang mempunyai masalah waktu flaring eczema. Nombor 3, untuk bayi dan kanak yang lebih kecil, pastikan ibu bapa sentiasa tengok kuku diorang, potong dan bagi bersih. Sebabkan kita tak nak scratching tu lebih teruk pada kawasan-kawasan yang ada flare eczema, dan bila lagi scratching, skin break lagi teruk dan jangkitan kuman boleh berlaku, dan kita risau steroid dan rawatan kita berikan tu tidak mencukupi dah. Mungkin perlu tambahan antibiotik. Ada tak cara-cara kita nak cegah daripada anak ini dapat penyakit eczema? Jadi sekarang banyak kajian telah menunjukkan penggunaan probiotik. Jadi probiotik ni biasanya disarankan kepada ibu yang mengandung untuk konsum probiotik untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit eczema, ataupun kalau kena dia dalam keadaan yang lebih terkawal. Jadi penggunaan probiotik ini sangat meluas sekarang even di Malaysia untuk mengurangkan penyakit eczema, dan especially pada ibu bapa yang mana anak-anak yang sebelum itu sudah ada masalah eczema, ataupun ibu atau bapa sendiri memang dah ada masalah eczema. Jadi eczema ini adalah penyakit yang kita boleh manage, walaupun dia tak boleh disembuh, tapi kita boleh manage untuk kurang kekerapan flaring, untuk stabilkan waktu dia flare. Goal kita adalah memastikan kualiti hidup anak-anak bayi ini adalah terjamin dengan lebih baik, dan ibu bapa dapat kurangkan kerisauan. Jadi kalau video ini bermanfaat untuk anda, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa hit like, share dan subscribe. InsyaAllah kita akan bertemu dalam topik yang seterusnya.